Ni kalau saya buat konten ngam juga ni, Cik. Cantik tak apa, Meh. Saya rekod kan? Betul? Yes. Okay, pergi situ. Okay. Okey, sini okey. Okay, stop. Sini, Okay, okey. Satu. Kejap. Sorang dulu. Kacau. Okay. 1, 2, 3. Ha. Yes. Woohoo! Lagi. Okay. Okey tak? Okay. Uish. Pandai juga Cik Ana ambil gambar, ya? Cik Ana boleh jadi content creator lah, saya rasa. Boleh. Ini kalau saya upload ni mesti FUP ni, Cik Ana. FYP. Untuk buat konten kat sini, Pak? Situ? Sini. Oh ya, colour cantik kan? Okey. Wow! Jap. Sorang. Orang nak buat konten. Sorang. Bagilah, aku nak buat konten. Sorang. Sibuk, aku nak buat konten. Okey, cepat. Apalah. Biasa orang pakai cicing kayu. Baru ingat. Mak On. Cik Ana ni, dia boleh cakap dia tak percaya kita ni tak isap okok. Betul lah Mak On kan? Sekejap ada orang call saya. Okey. Best. Budak asmara Dana. Kau ni dah kenapa Mak On? Kau jealous kan? Tak ada apa-apalah. Dia tu je yang lebih-lebih borak dengan aku. Borak apa je? Dia tanya macam mana kita boleh kamcing. Aku pun cerita kita ni dulu budak Aspura. Selalu fly. Lepak buah jabatan, isap rokok. Kenapa kau cerita? Cerita budak-budak. Biasalah nakal macam tu. Habis tu kau cerita lah. Pasal Pak Supri ni mati sebab kerja kita tu. Semua mati? Van dia mati. Kan? Van dia mati, rosak. Jadi dah hantar dah van tu ke bengkel. Kereta yang kita pakai sekarang ni kereta mekanik kan? Okey, kalau macam tu, apa kata saya hantar korang pergi bengkel? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau tepuk belakang aku je. Dalam pula tu. Well, macam mana? Aduh, motor sepak ni. Tak ada pula kat taping. Sepak tu, order dekat Ipoh. Jauh sikit. Lama sikit lah kena tunggu. Lama? Lama. Dia korang dalam 4 jam macam tu lah. Lama tu. Capek lu. Saya kejap lagi nak berniaga ni. Niaga apa? Kat mana? Dekat Expo Malam Pasar Raya. Malam Pasar Ria? Takkan tak tahu kot. Dah terpampang dah poster dekat situ. Tak perasan pula saya. Niaga kat mana sebenarnya ni? Hanti Anggerik. Hanti Anggerik tu. Aku rasa dia ni busy sangat lah. Repair kereta orang banyak. Tu yang sampai tak tahu perkembangan kampung sini. Susah macam ni. Saya datang jauh-jauh ni nak berniaga. Tiba-tiba tak boleh nak gerak pula. Alah. Kalau nak bergerak tak ada masalah tu. Kereta saya apa boleh guna. Tapi cumanya... Cuma! Dia nak charge kita sewa tu. Sabar. Jangan macam tu, jangan salah anggap. Bukan, sebenarnya tiang gerik tu... Sebenarnya apa? Sebenarnya tiang gerik tu banyak apa? Nak cakap macam mana? Nak cakap salah, tak cakap salah. Lo macam ni senang. Ni, mai ikut saya. Di sana, mai. Mana ni? Nah.
Hampa pergi ambil barang-barang hampa, bubuhlah kereta ni. Pasal van tu tak apa. Saya settle malam ni juga bagi selesai.